Kejap suka, kejap tak. Betul. Sebab lelaki terlalu slow. So dia bagilah mix feeling. Apa hal? Ha? Bukan. Kalau suka cakaplah suka. Bukan. Hi guys, welcome to Boys Talk. Baik. Azri dan juga Badrun. Baik. So, the first soalan kita akan mulakan dengan Nick. Kau dulu. Kau baca soalan, aku yang bagi pendapat. Oh, aku baca soalan. So for this session, the girls are going to react to whatever the boys were talking about. Soalan yang pertama adalah, apa benda yang perempuan buat yang kau rasa dihargai? Ya. Tu corokok ya. Tak, aku rasa benda simple je. Apa Kalau dia? perempuan tanya aku rasa dihargai. Dah makan ke? Dah makan. Dah makan ke? Dah cukup dah aku rasa dihargai. Kan? Next. Kalau aku lah, maybe dia tanya awak okey ke hari ni? Tengok. Pagi-pagi macam mana? Morning. Oi. Rasa dihargai. Baik. Rasa dihargai ke situ? Okey. Perempuan sekarang tak ada macam tu. Macam sengaja bakar je. Okey, engkau? Engkau? Paling senang lah, singkat. Perempuan cakap sorry lah. Bila cakap sorry. Alah. Oh, ada yang panas ke? Baik. Dari mana ke? Sebab di zaman ini, perempuan susah nak minta maaf. Kan? Konon lah salah lelaki. Tetapi perempuan ada jugalah buat salah. Memang pantai dia rasa hargai kan. Sebab perempuan memang susah cakap sorry. I agree lah. Perempuan jarang buat salah. Sebab perempuan kebanyakan, bukanlah ini saintifik aja, saintifik nampak. Nampak tak patah? Ingat dulu. Perempuan lebih matang daripada lelaki. Tak silap aku 10 tahun lebih matang. So kalau perempuan tu cakap sorry, tu maknanya betul-betul lah dia tu salah. Bukannya kita ni select sangat pun. Okey, soalan seterusnya. Pernah ke engkau try impress perempuan tapi epic fail? Aduh, aku rasa selama aku hidup sekarang ni tak pernah aku failkan apa-apa lagi. Yeah. Tak pernah fail lagi. Oh my god. Kalau perempuan bila datang kat aku, dia akan terima terus. Baik. Riak. Dia akan terima terus. Sebab dia tahu dia tak layak. Sabarlah, nanti fail juga. Oh, dia ego lah sebenarnya. Tata pernah je dia tak nak beritahu kita. Muka nampak macam jawab pun agak-agak tadi. Iya ke? Okey. Dah habis. Okay, next. Pernah, tapi saya jenis macam kau nak? Tak nak sudah. Baik. Nampak? Kita kena ada standard. Faham tak? Kita jangan berpaling sangat dekat perempuan. Baik. Okay, next adalah perempuan buat benda simple je tapi kau terus melting. Lelaki jadi passenger princess, perempuan yang drive. Dia rasa macam dah ke tepi tu kan. Tapi kalau perempuan drive kereta macam waste, selalu salah ke? Siapa? So aku tak nak kot. Perempuan drive kereta untuk aku tak nak. Sekejap, siapa perempuan yang kau pernah bawa? Contoh. Itu contoh. Okay, I think the melting bila dia merajuk sebab dia rasa comelnya my girlfriend. Tapi tak pujuk pun. Mungkin merajuk tu dalam keadaan yang comel lah. Cuma kalau Farah merajuk. Itu harimau. Dia kena jaga tapi jaga-jaga. Ini belanja kita ni. Belanja. Rasanya selalunya kalau kita belanja perempuan, dia orang melting. Tapi kalau perempuan belanja kita, kita pun boleh jadi melting. Azri makan duit perempuan. Bukan. Kalau contoh time birthday kita. Something yang meaningful. Betul. Lelaki kena belanja. Betul. Perempuan belanja tu macam Oh my god. melanggar hukum ya. Sikit lah. Tapi okey je. Kalau itu macam birthday treat ke apa tu okey itu lah. macam boleh atas dari segi ikhlas hati okey lah. Kalau perempuan buat aku dah melting lah. Bila perempuan tu pakai spek mata. Sebab bagi saya adalah perempuan yang pakai spek mata ada mempunyai dua wajah yang berbeza sebenarnya. Bila dia pakai spek mata dan bila dia buka. So kepada yang ni. Kau curang. Bukan. Question yang seterusnya agak mencabar agak sebenarnya. Okey. Perempuan suka bagi mix signal. Betul ke tak? Setuju. Setuju. 100% setuju. Kejap suka, kejap tak. Betul? Tak suka cakap lah tak suka. Betul? Boys pun suka bagi mixed signals. Macam hari ni I'm going to give her attention and be very manja, and then the next day I'm like, siapa kau? Blank. Kadang-kadang perempuan dia tak tahu nak explain macam mana sebab lelaki terlalu slow. So dia bagilah mix feeling. Apa hal? Bukan. Kalau suka cakaplah suka. Bukan. Ya pernah kau tak pernah support aku sampai sekarang. Sebab kan kadang-kadang perempuan ni dia tak nak terus terang. Dia boleh katakan susah nak meluahkan kepada lelaki yang dia minat ataupun suka. Betul. So benda tu buatkan kita rasa
awak sukakan saya ke tak? Awak suka saya ke tak? So benda tu bagi tahu je lah. Kalau suka-suka. Kalau kita tak suka, kita bagi tahu. Betul tak? Betul tak? Sokong tak? Sokong tak? Okey, soalan nombor 8. Soalan yang menarik. Lelaki sebenarnya suka dikejar ataupun tak? Tipu lah kalau lelaki tak suka dikejar. Ini kita borak personal lah boleh tak? Borak personal. Sila. Tak suka dikejar. Engkau tak suka ke perempuan kejar kau? Suka. Tengok engkau. Suka. Kau suka kan? Confirm lah. Kita lelaki confirm dia suka dikejar oleh perempuan. Tapi tengoklah macam mana dikejar pula. Yes, suka berpandai-pandai lah. Maksudnya kita orang buat benda yang elok dan dia suka. Bukannya kita orang buat benda yang tak elok. Contohnya video call 24 jam. Jangan malam-malam nak call girlfriend buat apa? macam kita orang 4 orang. Perempuan yang suka mengejar lelaki tu macam lain. Kau rasa red flag? Ya, betul. Aku rasa benda tu melanggar hukum lah. Ya. Aku hakim. Kekal dengan. Ya, sebab kalau perempuan yang kejar lelaki, kan dah melanggar hukum. Sebab lepas tu nanti perempuan tu yang buat kerja lelaki. Faham tak? Lepas tu nanti lelaki yang komplain. Oh, perempuan ni macam jantan lah. Kenapa dia macam lelaki? Maaf, dia macam ada personal issue. Boleh. Macam cakap kita tak feminine. Tapi saya tak agree lah yang macam suka dikejar tu. Patutnya lelaki yang kena buat benda tu dekat perempuan. Perempuan pun jangan normalize benda tu Ya. Boleh nak buat personal, tak ada masalah. Tapi bila Jangan once kejar-kejar. you dah apa orang panggil disrespect benda tu and then orang akan Keluarkan dia macam diam. tak, lelaki akan abuse benda tu and then dia orang akan pijak-pijak kita. Rasanya lelaki ni banyak tanggungjawab. So rasanya dia tak ada nak kejar. So lelaki ni boleh jadikan rumah tangga ketua rumah tangga. Betul. So benda ni dia orang tak ada fikir. Dia orang fikir untuk masa depan dia orang. Betul. Mata. Betul. Kenapa semua benda-benda baik yang kau cakap sama dengan aku Betul tak? Betul tu. Memanglah kau banyak benda baik. Cuma belakang kau. Baik-baik. Awak ni kamera kan? Janganlah kamera kan? Aku tak Azri. Macam I said tadi, perempuan yang mengejar lelaki ni red flag. Jadi lelaki suka perempuan red flag. Macam lelaki selalu cakap kita, oh perempuan suka bad guy. Tak, diorang pun sama je. So basically sama je. Dia tak boleh cakap lelaki macam ni, perempuan macam tak boleh. Dia general je. Tapi Azri, saya setuju dengan jawapan awak. Okay, Azri lepas ni buat apa? Jadi terima kasih for listening to our TED Talk. Bye.